Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati para hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Nama diberi Kaila Batrisya binti Muhammad Syafiq Fikri, seorang pencinta buku yang setia. Saya merupakan juara pertandingan Inovasi Borneo International Invention Creativity Challenge 2025. Buku bukan sekadar layanan kata, tetapi jendela dunia yang luas terbuka. Melalui membaca, minda disinari ilmu, dan hati dipenuhi dengan cahaya makna. Saya berasa begitu teruja untuk berkongsi intipati cerita Tahfiz Terbakar hasil pena Syasha Ali dan Rashidah Nur Ain. Mereka merupakan penulis novel kanak-kanak dan remaja yang terkenal di Malaysia. Novel Tahfiz Terbakar ini diterbitkan oleh Bulan Book pada tahun 2018 dan mengandungi 122 halaman pencetak serta sisipan kandungan sebanyak 10 bab. Cerita ini mengisahkan tentang konflik jiwa dan penyesalan yang mendalam. Seorang remaja bernama Farid. Seharusnya pada usia 12 tahun, Farid sedang menduduki peperiksaan UPSR dan menikmati zaman persekolahannya seperti rakan sebaya yang lain. Namun, Farid memilih kehidupan yang bebas, tidak terkongkong. Akhirnya terjebak dalam kancah najis dadah serta gejala sosial yang merosakkan diri Farid, mengakibatkan pengaruhi dengan persekitaran dan abangnya. Farid dan rakan-rakannya sering dipandang serong oleh masyarakat. Mereka dianggap sebagai sampah masyarakat yang tidak mempunyai masa depan. Kebencian Farid mula memuncak apabila timbulnya perselisihan faham antara kumpulannya dan pelajar-pelajar di sebuah pusat tahfiz yang berdekatan. Farid merasakan bahawa pelajar tahfiz tersebut belagak dan sombong, seolah-olah hanya mereka yang sahaja yang layak masuk ke syurga. Perasaan dendam dan api kebencian yang tidak terkawal akhirnya mendorong Farid dan rakan-rakannya melakukan tindakan nekat. Mereka telah merancang untuk membakar tempat tidur pelajar tahfiz tersebut sebagai tanda protes dan dendam. Tindakan khianat budak Samsing berusia 12 tahun ini berakhir dengan tragedi yang menyayat hati. Api marak membakar hangus keseluruhan tempat tidur. Hal ini mengakibatkan ramai pelajar tahfiz terkorban dalam keadaan rentung. Selepas kejadian ini berlaku, Farid tidak berasa puas hati. Sebaliknya, dia dihantui rasa berdosa dan bersalah yang tak berpunjung. Tragedi itu bukan sahaja meragut nyawa yang tidak berdosa, malah menghancurkan masa depan Farid sendiri. Dia terpaksa berhadapan dengan hukuman gantung sampai mati akibat perbuatan khianat yang dilakukannya. Novel ini merupakan sebuah pendedahan khas
kes jenayah remaja yang merunting jiwa. Novel ini syarat dengan fakta perundangan mengenai Giovanna, emosi yang menyusahkan dan pengejaran yang mendalam tentang kesan dadah dan dendam. Pengajaran utama yang boleh diperolehi ialah kesan penyalahgunaan dadah seawal usia muda boleh menghilangkan kewarasan akal dan mendorong kepada tindakan jenayah ekstrim. Selain itu, kita juga dapat mempelajari bahawa dendam boleh membabur padah. Perasaan dan dendam yang melampau tidak akan menyelesaikan masalah, malah mengakibatkan kerugian nyawa dan menghancurkan masa depan. Tambahan pula, melalui novel ini, kita dapat mengetahui tentang kepentingan didikan agama dan keluarga. Didikan agama dan pengetahuan ibu bapa adalah benteng utama bagi mengelakkan remaja terjebak dalam kancah negatif. Kesimpulannya, seorang remaja tidak perlu bijak memilih rakan sebaya dan menghargai setiap peluang pendidikan yang telah disediakan untuk kita. Tuhan telah memberikan kita akal yang cerdas agar dapat membezakan mana yang baik dan mana satu yang buruk. Kisah di dalam novel ini adalah kisah benar yang menyayat hati. Sebuah kisah penyesalan yang terlambat. Sekian, terima kasih.